Okey, mungkin aku belum bersedia lagi nak dedahkan identiti sebenar aku kat blog. Tapi kalau dulu aku ragu-ragu dengan diri aku sebagai Lola, sekarang aku akan terima dia dengan yakin sebagai sebahagian dari diri aku. Dah bunyi macam split personality pula. Tapi syok juga ada dua personality ni. Macam superhero. Salam Lola, terima kasih atas artikel tentang pentingnya penjagaan kulit kepala terutamanya bagi mereka yang bertudung. Saya pun dah cuba shampoo Sunsilk Lovely Clean and Fresh tu. Wangi lah. I want to do your research project. Yati. Kau okey ke ni? Nampak resah je. Taklah, aku okey je lah. Ceria je. Ya ke? Daripada tadi aku nampak kau betulkan tudung. Tak selesa ke? Laila, sebenarnya kan, sebabnya aku tak selesa ni, kepala aku gatal sangat. Anak tudung ketat sangat kot. Kalau dah bertudung ni, kena nak jaga kulit kepala bagi sentiasa segar. Nanti aku ajar kau, okey? Kau nak ajar aku? Ke aku ajar kau? Aku ajar kau. Akulah ajar kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar apa kat ni? Adalah. Sibuk je kau. Yang kau tu nak ajar orang, ilmu dah penuh di dada dah. Kau jangan nak underestimate aku. Macam-macam aku boleh jaga girlfriend kau ni. Salah satunya ialah jangan keluar dengan lelaki psycho macam kau ni. Siapa? Lelaki ni dia dapat kesat mata, lepas tu batu sampai atas, lepas tu tak ini lagi rambut belah sebelah macam ni. Poyo kena rasa dia tu hebat sangat, rasa dia handsome, rasa macam bagus. Kena psycho gila tak terpasal. Sekarang ni kau cakap pasal aku lah. Lah, kenapa kau terasa pula? Habis tu siapa lagi? Kat polis ni. Bagus lah kalau kau rasa aku tak payah nak cakap baik-baik kali lagi. Masuk kali ni dah 3 kali aku tak pergi study group. Tak apa kot. Rasanya, alah boleh je catch up. Aku dah gosip pasal kau. Aku dah gosip tak ada masa gosip pasal kau. Aku belajar macam Library kan? Sabar sikit. Bising. macam mana pula kau boleh lupa yang kau kena hantar sama kau esok pagi? Ha? Aku update blog tadi. Aku lupa pasal kerja-kerja ni. Nanti sekarang macam mana? Sempatan nak siap? Nak aku tolong tak? Tak apalah. Aku boleh buat. Nanti aku buat. Thank you. Okay, bye. Bye. Banyaknya. Online sekejap lah. Komen. Tudung biru tu lagi. Kalau pakai tudung sampai 100 helai dan warna macam pelangi, tak rasa macam badut ke? Apa masalah dia ni? Okey kelas, sampai sini saja. Ini adalah result quiz kamu. Kau berapa? 45? Lala, you're better than this. Apa dah jadi dengan kau? Biasanya aku tengok. Tengok sekejap, Check. 45? Laila, awak buat apa sampai keputusan awak teruk macam ni? Suka tadi dah nak buat apa? Sibuk je kerja. Biarlah. Laila, apa kata lepas ni awak buat study group dengan saya, okey? Tak payah sedih grup engkau. Belajar aku dah pandai dah. Sebab dengan kau lah dapat 85 nampak ni. Betul kau pandai sangat? Aku 95 tau. Hello Along. Abah suruh ambil lah hari ni. Sebab
Abah nak jumpa pensyarah Along. Apa? Hello? Hello? Tutup dah? Cik Johari, saya sebenarnya jarang sangat ajak parents datang ke office ni. Tapi kes Laila ni saya dah risau sangat. Cuba tengok result dia. Dulu saya ingat semua A je. Sekarang semua subjek turun ke C. Agaknya ada apa-apa masalah ke dia kat rumah? Setahu saya dia tak ada apa-apa masalah. InsyaAllah saya akan cuba bincang dengan dia. Laila? Dah lama balik? Baru je. Oh, ni. Tolong Abah kat dapur. Nak masak apa pula hari ni? Laila nak makan apa? Apa je, Abah? Apa-apa? Apa-apa-apa? Abah? Abah tahu. Laila nak Abah komen pasal keputusan exam Laila kan? Laila tahu Laila yang salah. Laila tak patut lalai dengan Sadis. Laila kan dah besar. Dan Abah percaya Laila dah boleh fikir sendiri. Ya? Tapi jangan sekali-kali salah guna kepercayaan yang Abah dah bagi pada Laila. Ingat tu. Siapa pula tu? Ha? Mama balik lambat. Abah tengok.